Secara simpelnya, FAM bersalah sebabnya memasukkan dokumen 7 player warisan kontroversi ni. Tapi daripada segi perlembagaan, kewarganegaraan Malaysia untuk 7 player warisan ni sah. Isu yang dibawa ke KAS bukan nak persoalkan kelayakan Malaysia diorang, tapi nak tahu kelayakan mereka untuk mewakili pasukan kebangsaan Malaysia di bawah peraturan FIFA. Disebabkan 7 player ni tak ada darah keturunan Malaysia, so 7 player ni jatuh di bawah kategori player naturalisasi. Kalau ikutkan peraturan FIFA, player ni kena bermaustatin at least 5 tahun dekat Malaysia untuk dapat status naturalisasi. Based on media release KAS pada 5 Mac 2026, KAS kekalkan sebahagian daripada hukuman asal kepada 7 player ni, gantung selama 12 bulan kekal. Sekarang just serve baki pergantungan lagi 7 bulan, so akan tamat pada awal November 2026. Kalau sebelum ni hukuman tak boleh terlibat langsung dengan sebarang aktiviti bola sepak, tapi sekarang ni KAS buat pindaan hukuman. Pergantungan tu just untuk match bola sepak yang rasmi je. So player boleh training dengan kelab masing-masing, boleh terlibat dengan aktiviti bola sepak kecuali match kompetitif. Denda yang dikenakan ke FAM Swiss franc 350,000 atau 1.8 juta kekal. Denda Swiss franc 2,000 setiap player pun kekal juga. Sekarang kita nak tunggulah apa keputusan lanjut FIFA, AFC, EFF dan juga MFL. Bulan 12 yang lepas, FIFA dah buat keputusan match friendly lawan Cape Verde, Singapura dan Palestin diisytiharkan Malaysia kalah 3-0 sebab turunkan pemain yang tak layak. Efeknya ranking FIFA Malaysia jatuh. Elok-elok ranking 116 jatuh ke ranking 121. FIFA serahkan kepada AFC untuk keputusan match kelayakan Piala Asia sebabnya tournament tu di bawah bidang kuasa AFC. Dikabarkan AFC baru je nak set up meeting untuk discuss isu ni dan akan dibawa ke jawatan kuasa disiplin dan etika AFC. Tapi dijangka AFC akan follow keputusan FIFA lah. Kemenangan Malaysia ke atas Nepal dan juga Vietnam dalam grouping kelayakan Piala Asia 2027 mungkin akan dibatalkan dan diisytiharkan Malaysia kalah 3-0. Match terakhir bertemu dengan Vietnam pada 31 Mac mungkin akan jadi match pelengkap jadual je. So harapan nak layak ke Piala Asia 2027 consider dah terkubur. Satu lagi kemungkinan yang boleh berlaku, satu kemungkinan yang agak menakutkan juga, takut-takut AFC ban juga Malaysia untuk kelayakan Piala Asia 2031, kelayakan Piala Asia yang seterusnya. Ini based on precedent case yang lebih kurang sama jadi kepada Persatuan Bola Sepak Timor Leste sekitar tahun 2016-2017. Timor Leste pasukan dokumen 9 player daripada Brazil untuk main dengan pasukan kebangsaan Timor Leste. Hukumannya 29 match under AFC termasuklah match kelayakan Piala Asia 2019 dikira kalah. Dan lagi pedih, Timor Leste dilarang join kelayakan Piala Asia yang berikutnya, Piala Asia 2023. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Timor Leste kena gantung, tak boleh terlibat dengan sebarang aktiviti bola sepak selama 3 tahun. Persatuan pun kena bayar denda juga. Selain tu, AFC juga kena review balik match-match yang melibatkan JDT di ACL Elite. Setakat ni, Setiausaha Agung AFC Datuk Seri Windsor maklumkan 3 player JDT, Joe Figueiredo, John Irazabal dan Hector Havel diturunkan secara sah berdasarkan stay of execution yang diberikan oleh KAS sehingga 4 Mac. So match first leg round of 16 ACL Elite lawan Hiroshima consider okay. Match Gabriel Palmeiro bersama dengan Kuching City pun mungkin consider okay juga. Match-match JDT di peringkat grouping ACL Elite yang mungkin kena review semula oleh AFC. Tapi rasanya okay sebab format ACL Elite pada musim ni tak ada meletakkan had player import yang boleh diturunkan dekat atas padang. So 3 player ni boleh jatuh di bawah kuota player import. Cuma lepas ni 3 player ni tak boleh diturunkan lah sebab masih lagi serve pergantungan baki 7 bulan tu. Selain AFC, EFF pun kena review balik match yang melibatkan JDT di tournament Shopee Cup. Ikutkan format Shopee Cup, maksimum 15 player import boleh register dalam tim, tapi 7 player je yang boleh diturunkan. 4 kuota bebas,
1 kuarta EFC dan 2 kuarta EFF. Kalau JDT ada turunkan player import melebihi kuarta yang ditetapkan, mungkin kemenangan JDT boleh ditarik balik diisytiharkan JDT kalah 3-0 dan slot ke separuh akhir Shopee Cup mungkin ditarik balik. Lepas tu sepatutnya MFL kena review juga match yang melibatkan 3 player yang tak sah taraf diturunkan oleh JDT, termasuklah match Piala Subangsih musim 2025-2026. Kalau ikutkan kuota import Liga Malaysia untuk musim 2025-2026 pula, total boleh register 15 player, 6 player atas padang, 4 player terbuka bebas, 1 player Asia, 1 player ASEAN, 3 player dekat bangku simpanan. MFL boleh buat kerja senang, follow je apa keputusan AFC nanti, sama ada nak consider player ni player import ataupun player berwarga negara Malaysia. Kemungkinan yang akan berlaku, MFL consider 3 player ni sebagai player Malaysia, so keputusan match yang melibatkan 3 player ni kekal. So itu ramalan kemungkinan yang akan berlaku lah. Kalau tak jadi seperti yang apa aku cerita tadi, korang jangan nak merentan pula. Ini ramalan kemungkinan. Kita kena bersyukur juga setakat ni tak ada dengar berita yang bola sepak Malaysia kena ban. Exco FAM pun dah officially letak jawatan dan AFC akan bantu untuk bentuk semula jawatan kuasa FAM yang baru. CEO Revolusi masih memegang teguh pendirian yang mengatakan bola sepak Malaysia tak bersalah. Dia akan terus sokong 7 player ni dan fokus untuk next game bertemu dengan Vietnam pada 31 Mac. Match yang dijangka sekadar pelengkap jadual tu. Okey, itu je. Bye-bye.